Satu khutbah sampai RM3,000 kena bayar. Memang ganas betul. Itu yang semalam dalam perkongsian mufti, ada orang baca khutbah hantar invoice. Kalau tuan-tuan tengok semalam invoice. Ada perkongsian perkongsian cerita mufti tentang satu orang baca khutbah hantar invoice. Saya ada lah masa tekan tu, bukan satu orang cerita. Dia kata kawan ini dia pengurusi satu surau, tapi surau di Lembah Klang Valley. Dia cerita hari Jumaat, macam contoh macam saya, dikenali lah, katalah saya main sembahyang di masjid Buah Gajah. Tu imam nampak, ada ustaz mak tak bagi dia baca khutbah lah kan. Tuan-tuan nampak tak dia punya cerita dia? Cikgu dia pun pergi approach, ni ustaz, alang ustaz dah main sembahyang ni, duk ada di sini, ustaz baca khutbah lah, jadi imam lah ni kan. Tuan-tuan nampak tak dia punya kejadian dia tu? Dah kebetulan ada panggil ni, bukan saya dengan mufti dah 4-5 orang lagi ada dalam majlis tu, dia dengar lah cerita dia tu sendiri pengurusi surau di Lembah Kelang ni. Dia pun boleh buat Jumaat, surau depa kadang-kadang besar masjid kita, nama di surau. Orang tu buat macam saya, boleh naiklah baca khutbah apa semua siap. Terus beberapa hari, lebih kurang saya lupa ingat, a few day later dia hantar mari invoice. Kita ada receipt, bill, invoice kan, voucher, macam-macam lah. Invoice ni apa? Invoice ni maksudnya macam hang nak kena bayar apa lah kan. Tulis apa, hantar invoice, official invoice. Dia punya khidmat, mungkin khutbah 45 minit, mungkin jadi imam apa semua. Memang kalau tu imam sakit perut ke, tu imam pergi Mekah ke, tu imam apa ke, kita ambil imam litar, memang kita bayar 100-150 macam tu lah. Servis dia tak apalah, RM3,000. Bukan jemputan yang dirancang orang kata apa, memang nak jemput dia alang-alang mai. Pasal tu tuan-tuan, kalau saya mai jangan duk alang-alang, tak tahu halau. Pusat lagi senang. Bincang elok-elok, apa-apa pun deal. Sebelum saya naik pakai mikrofon, deal siap-siap. Ni kami nak suruh baca khutbah ni berapa? Abang siap-siap. Jangan buat dulu kira belakang demam. RM3,000. Tepuk day. Orang menyanyi boleh bayar pula. Panggil Ramlah Ram boleh bayar pula. Panggil Ramli Syarif boleh bayar pula. Yang kita ni nak menyampaikan qala Allah, qala Rasulullah. Sebab tu pendakwah dan juga selebriti tu tak sama. Walaupun ada orang duk sebut ustaz selebriti lah, apa bagailah, tetapi tujuan utama pendakwah ialah nak menjayakan kerja-kerja dakwah. Tapi kalaulah sampai RM3,000 satu khutbah ni, cukup makan ni.